Nama saya Amar. Ni baby Muris. Dia baby yang paling kecil. Hari ni saya nak sambut ajaib saya. Korang semua buat apa? Hari ni Uli suka kacau orang. Uli suka tarik rambut orang. Uli suka kacau orang. Welcome to DJ. Everybody, let's put your hands up for YM team in Cambodia. Selamat hari jadi Amak. Semoga ceria selalu. Belajar pandai-pandai kat sekolah. Jangan asyik main Lego je. Tengok macam Afiq tak main Lego pun. Bye. DJ Sam and DJ MPD. Una nak beli coklat Langkawi ke? Ha? Coklat Langkawi nak kirim ke tak? Nak kirim tak coklat Langkawi? Aman nak kirim apa kat Langkawi? Coklat Langkawi ke? Ada apa-apa tak Aman nak kirim? Ha? Okey Amar, Amar best tak hari jadi Amar hari ni? Best. Kita sambut awal tak apa? Ha? Kita sambut awal tak apa kan? Sebab hari jadi Amar 4 hari bulan, hari ni 1. Abi dah nak pergi Langkawi nanti. Amar jaga adik elok-elok tau. Hari ni Amar gembira seronok tak Abi buat surprise untuk Amar? Tadi Amar nampak ada orang, Amar tak perasan orang yang tadi. Perasan. Lepas tu, bila Amar masuk, dia orang cakap happy birthday, Amar gembira tak? Boleh? Gembira? Nanti Amar nak cakap apa dengan Abi kalau dah gembira? Amar nak cakap apa dengan Abi? Kasih Abi. Sayang Abi. Abi pun sayang Amar. Amar dah 9 tahun, Amar kena jadi abang yang baik. Tahu? Apa surah lagi banyak. Dia senang pun sama tau. Gigi pun dah tercabut ni. Dah Una jaga adik gegel. Okay, sayang Abi pula. Abi nak pergi Langkawi tak besok? Bye bye. Besok pergi Shah Alam, lepas tu Abi nak pergi hari Senin. Mak Wan bagi hadiah. Salam lah Mak Wan, cium Mak Wan. Salam. Salam cium. Salam cium Mak Wan. Awak lah cium Mak Wan. Apa ni? Saya goreng kan. Tak kau terima kasih Mak. Nanti doakan selamat di Langkawi semua. Tadi nak pergi Shah Alam dah petang ni. Okay. Bye bye Mia. Kaira, salam Pak Long. Okay, dah selesai dah menyambut hari jadi Amar walaupun diawalkan 3 hari. Tapi yang penting dia happy, gembira dan saya rasa puas lah sebab dapat meraihkan birthday dia. Dan insyaAllah petang ni nak kena gerak dah Shah Alam untuk pergi masuk kelas Zero Cost Marketing. Lepas tu hari Isnin pagi saya akan berlepas ke Langkawi. Okay, jom kita teruskan lagi perjalanan. Sekarang ni saya sedang bersiap untuk misi ke Inner Circle Meeting Langkawi. So anda tengok ni satu beg besar ni
adalah beberapa pasang baju bangsawan. Set siap semua, tanjak semua, baju rantai dia. Dan ini beg kecemasan hidup, sara hidup kat sana. Okey, ini beg biasanya. Tapi sebelum saya ke Inner Circle, saya akan menuntut dulu ilmu bersama dengan mentor saya. Saya nak dapatkan update-update benda terbaru, strategi terbaru. Sebab penting sebenarnya dalam bisnes ni untuk kita sentiasa ada peningkatan dalam ilmu. Kalau kita banyak tak tahu, maka kita ketinggalan dan pesaing tinggalkan kita jauh-jauh. Jadi saya nak anda teruskan tau. Sebab saya nak bagi anda setiap hari ni bermula pada 4 Februari. Setiap hari kita akan umumkan 10 orang akan menerima buku terbaru saya, 4 Turbo Copywriting, yang insyaAllah dapat membantu bisnes anda lebih meroket lagi dengan ayat yang lebih power. So sekarang saya nak meneruskan perjalanan. Kita akan destinasi pertama, akan ke Shah Alam dulu. Okay, jom kita menuju ke arah Langkawi di utara sana. Jom.